datang ke channel saya, Zainul Arif. Okey, saya akan review produk hari ni. Apa produk yang saya akan review hari ni? Kita tunggu lepas ni. Okey. Perkembangan terkini tentang saya punya channel ni, anda boleh subscribe saya punya YouTube ni dan anda akan dapat produk preview so setiap hari ke setiap minggu ke saya akan buat. Ada juga saya akan ceritakan berkenaan dengan unit yang saya buat, iaitu produk rental untuk LG. So time to time saya akan update anda berkenaan dengan produk preview produk LG yang anda boleh tengok preview dia dan lepas tu anda nilaikan. Review berkenaan dengan LG X-Boom Grab. Sekarang ni saya, apa yang anda akan dapat dalam produk ni, anda akan dapat sebiji X-Boom ni, dan dia akan ada dia punya wire dia C-type, and dia ada manual dia dalam ni. Okay, safety information manual, dan juga dia punya ni lah warranty card. Semua ada dekat dalam dia punya box ni. Okay, so apa yang kita dapati dekat produk ni, kalau nampak dekat bahagian tepi ni dia punya speaker dia. Okay, kiri kanan dia ada speaker dia. Lepas tu dekat sini dah tepi ni ada wire dia. Dia actually benda ni you boleh buka katakan you nak buat macam contoh nak buat kita nak bergerak, so kita boleh buka dia. Nampak? Kita boleh buka dia. Belah tepi ni pun kita boleh buka dia. Jadi bila kita nak guna dia untuk kita nak carry dia, jadikan dia macam bag. So kita boleh buat carry dia macam bag. Macam ni saya keluarkan dia kan. So kita boleh carry dia macam bag. Okay. So dekat bahagian belakang ni ialah dia punya charger dia, C-type. Lepas tu dekat bahagian dekat sini dia ada on off dia belah sini. Lepas tu dia ada kalau volume boleh slowkan atau kuatkan. Ini kalau kita nak buat play untuk next playlist lagu yang kita nak play, boleh next. Lepas tu ni kita Bluetooth, and then kalau yang ni kita boleh connectkan dengan sharekan dengan yang lain punya, macam kita nak sharekan dengan phone lain ke dan sebagainya. Lepas tu kita buat light kat sini. Okay, dia type dekat sini dia punya X-Boom. Dan kalau katakan kita dapat, dia ada stand dekat sini belah tepi ni ada stand dia, jadi dia boleh standkan unit ni. So bila kita buka, bunyi dia akan keluar sebelah kanan, sebelah kiri. Nanti kejap lagi saya play dia macam mana kita nak tahu pasal X-Boom ni punya ni. Lepas tu kalau katakanlah kita tak nak untuk gunakan dia punya ni, so kita boleh buat macam tadi juga. Kita boleh masukkan dekat bahagian tepi ni, macam saya buat ni. So kalau anda tak nak guna dia jadikan sandang, anda boleh lekatkan dia balik macam tadi kita buka, kita lekatkan dia balik. Of course kita mesti nak dengar dia punya bunyi kan. Ramai yang sini nak dengar bunyi dia kan, macam mana, berdentum ke tak berdentum ke saya pakai X-Boom ni. Mesti ada yang kata, ini best ke kalau nak bawa pergi ni ke apa ke. Okay, nanti kita review tentang dia punya bunyi pula macam mana. Okay, belum kita nak ni, kita on dulu. Ni on dia lah. Wow. Okay, kalau kita nak connectkan Bluetooth dia ni, kalau kita nak ni ada light dia lah. Okay, kata kita nak ni play balik. Okay, so maknanya kita slowkan kan macam dia kan buka. So apa macam bunyi dia memang powerful So unit ni memang best. Memang saya dah guna, saya dah recommend anda kalau nak beli ni. Okay, saya dah sediakan dia punya
link dekat saya punya description. Nanti anda boleh order dekat situ. Okay, produk ni jangan lepaskan. Kalau anda nak dengar lagi saya punya celoteh berkenaan dengan produk review lagi, anda boleh subscribe saya punya channel ni. Dan juga kalau nak order Xpung Grab ni, anda boleh dapatkan dekat link description dekat bawah. Dia ada link yang saya sediakan, anda boleh order kat situ. Okay,